Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Siti Dahlia binti Abdullah selaku pensyarah akademik bagi subjek BMMB 1124 iaitu literasi bahasa. Pada hari ini kami akan membentangkan pentaksiran berterusan iaitu tugasan yang kedua, iaitu kami dikendaki untuk membuat sebuah buku bahan bacaan berkred yang direka khas dan khusus untuk aktiviti literasi membaca dan menulis. Jadi buku ini kami hasilkan dengan teliti berasaskan teori pendidikan kanak-kanak dan kajian literasi awal di Malaysia. Jadi buku ini bertujuan untuk membina asas membaca yang kukuh dalam kalangan murid. Tanpa membuang masa, sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya, Nur Kristina Najha binti Syahrul dari kelas Bahasa Melayu 2 dan merupakan pembentang yang pertama. Yang kedua, Naili Afrika binti Azhar, dan ahli kumpulan yang ketiga ialah Nur Hidayah Hazira binti Azri. Baiklah, ini merupakan bahan bacaan berkred yang telah kami hasilkan. Kami memilih konsep lautan, iaitu kenapa tema ini dipilih kerana ia dekat dengan imajinasi kanak-kanak. Jadi hidupan laut yang kita tahu yang penuh dengan warna dan mempunyai pelbagai bentuk yang unik dapat menjadikan pembelajaran yang kita lakukan itu lebih menyeronokkan. Jadi kami memilih konsep misi menyelamat di lautan. Jadi konsep misi itu sendiri membawa maksud iaitu memberi unsur gamifikasi, iaitu murid ini berasa mereka sedang bermain sambil belajar. Jadi menurut kajian Hanifah Sabin, V. Pang dan Muhammad Idris Bahari daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019 telah menunjukkan bahawa pendekatan nyanyian dan permainan dalam pengajaran vokal dapat meningkatkan motivasi murid dan dapat membantu mereka untuk menguasai bacaan awal dengan lebih cepat. Jadi tema yang kami pilih ini bukan sahaja sebagai hiasan tetapi merupakan salah satu strategi pedagogi yang terbukti telah berkesan menurut kajian yang telah dilakukan oleh orang-orang ini daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan beberapa bahagian dalam buku ini. Jadi kami memilih untuk memperkenalkan huruf vokal kepada murid-murid. Jadi seperti yang kita tahu, vokal merupakan asas fonologi. Jadi tanpa mempelajari vokal, murid tidak boleh dan tidak dapat membentuk suku kata dengan betul. Jadi kaedah vokal ni merupakan kaedah yang paling mudah kerana bunyi vokal dapat ditiru kerana bunyi yang terbuka dan jelas. Jadi menurut teori Piaget, iaitu murid pada tahap awal belajar di peringkat praoperasi, iaitu mereka belajar melalui bunyi dan simbol-simbol yang mudah. Jadi saya telah membuat beberapa kajian. Saya mendapati bahawa kajian yang dibuat oleh Ros Alsah daripada Universiti Malaysia Sabah, iaitu pada tahun 2007, mereka telah mendapati bahawa murid prasekolah yang gagal menguasai vokal menghadapi kesukaran untuk membaca di tahun 1. Oleh itu, kami memperkenalkan huruf vokal terlebih awal supaya penguasaan vokal ini boleh dijadikan langkah pertama sebelum kita memperkenalkan suku kata kepada murid-murid. Jadi dengan memperkenalkan huruf-huruf vokal terlebih awal, murid mendapat
kejayaannya lebih awal dalam membaca, iaitu murid dapat mudah membaca, cepat membaca, yang ini dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi mereka untuk terus belajar. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa murid dapat belajar dengan seronok dengan lebih awal lagi. Baiklah, ini adalah vokal A, iaitu A. Kita bermula dari huruf A, iaitu ayam, awan dan air. Jadi setiap vokal yang diperkenalkan mestilah kami letakkan bersama dengan gambar dan perkataan yang mudah. Jadi ini merupakan huruf vokal yang kedua, iaitu E. Enam, apple dan emas. Seterusnya ini merupakan huruf vokal yang ketiga, iaitu I. Itik, ikan dan ibu. Ini merupakan huruf vokal yang keempat, iaitu O. Otak, obo dan orang. Seterusnya ini merupakan huruf vokal yang terakhir, iaitu U. Udang, ular dan ubat. Jadi setelah kita mempelajari huruf-huruf vokal, kita mendapati bahawa kaedah ini selari dengan teori Vygotsky, iaitu kanak-kanak mendapat pemahaman yang lebih baik apabila konsep abstrak, iaitu huruf, dikaitkan dengan benda konkret, iaitu gambar. Jadi kajian yang dilakukan oleh Tang Yin Fong daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2022 telah membuktikan bahawa kaedah fonik, iaitu huruf vokal, berasaskan gambar dan bunyi lebih berkesan berbanding kita murid-murid menghafal semata-mata saja. Jadi dengan memperkenalkan huruf vokal bersama dengan gambar konkret, murid lebih mudah untuk mengaitkan bunyi dengan simbol huruf dengan cepat. Iaitu di sini murid dapat cepat menguasai bacaan awal. Jadi pendekatan ini juga memenuhi prinsip multisensory learning, iaitu murid dapat melihat, mendengar dan menyebut secara serentak, yang terbukti dapat meningkatkan kadar ingatan murid dalam jangka masa yang lebih panjang. Baiklah, seterusnya apabila kita telah mempelajari huruf-huruf vokal, murid-murid akan dibekalkan dengan satu latihan ataupun satu aktiviti untuk memastikan mereka ini faham, iaitu mereka akan diberikan latihan menulis. Jadi aktiviti ini dapat mengukuhkan hubungan antara bunyi, simbol huruf dan kemahiran motor halus. Jadi kajian literasi awal di Malaysia telah menunjukkan bahawa latihan menulis huruf-huruf vokal dapat membantu murid untuk menguasai konsep cetakan dan tulisan awal. Ini merupakan salah satu komponen literasi yang dapat dinilai dalam kajian kanak-kanak yang telah berusia 2 hingga 4 tahun. Jadi, aktiviti ini juga telah membuktikan bahawa murid lebih cepat menguasai apabila mereka aktif menulis secara sendiri. Jadi, dengan cara ini, murid bukan sahaja dapat mengenal huruf-huruf vokal A, E, I, O, U, tetapi juga dapat membina kemahiran menulis dengan lebih awal, yang penting untuk menguasai literasi penuh, iaitu literasi membaca dan menulis. Seterusnya, ini merupakan bahagian yang kedua dalam buku ini. Jadi setelah kita dapati murid-murid telah menguasai huruf vokal secara sepenuhnya, mereka akan diperkenalkan dengan kemahiran yang baru, iaitu gabungan kepada konsonan KV, vokal KV, iaitu ini merupakan contoh-contoh perkataan, iaitu buku, bumi, buka, cari, cherry, cuci, dadu, dari, demi,
kaca, kaki, kuku, satu seri, padi, peti. Jadi, susunan ini yang kami lakukan adalah berasaskan daripada prinsip mudah ke susah. Jadi, dari asas ke gabungan. Ini kami telah membuat kajian, iaitu kajian daripada Universiti Malaysia Sabah juga, iaitu mereka telah menunjukkan bahawa kaedah fonik seperti ini yang bermula dengan huruf vokal dan suku kata yang mudah lebih berkesan berbanding kita mengajar mereka tentang kaedah abjad semata-mata. Jadi dengan kaedah ini, dengan cara ini, kita tidak membebankan murid dengan perkataan yang panjang dengan lebih awal. Jadi mereka dilatih langkah demi langkah, iaitu sehingga mereka mendapat keyakinan untuk mempelajari pada bahagian-bahagian yang lain, iaitu selari kaedah ini selari dengan perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu kita perlu belajar daripada mudah ke susah, daripada mudah, sederhana dan ke aras yang lebih tinggi. Baiklah, ini merupakan aktiviti bagi kemahiran yang kedua, iaitu setelah murid-murid telah menguasai huruf-huruf suku kata tadi, mereka dikehendaki untuk baca dan menyambungkan huruf-huruf KV, iaitu aktiviti ini merupakan aktiviti literasi membaca. Jadi dalam aktiviti ini, murid-murid belajar untuk menyambung suku kata, iaitu akhirnya dapat membentuk perkataan, iaitu seperti yang dipaparkan ini, iaitu contoh yang pertama ialah buku, yang kedua ialah cherry, yang ketiga kaca, yang keempat peti dan yang terakhir satu. Jadi, aktiviti ini dapat melatih murid untuk memahami struktur perkataan dan juga meningkatkan kaedah kesedaran morfologi. Jadi, kaedah ini juga dapat memberi peluang kepada murid-murid untuk berlatih membaca secara berulang, iaitu hal ini sekaligus dapat mengukuhkan ingatan jangka panjang. Jadi kajian Tang Yin Fong daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris telah menegaskan bahawa murid yang diajar dengan kaedah fonik lebih cepat dapat menguasai bacaan berbanding kaedah hafalan. Jadi aktiviti menyambung suku kata ini merupakan bukti praktikal kaedah fonik dalam buku saya. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan kepada orang seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan terangkan mengenai muka surat ini. Muka surat ini bertujuan untuk murid-murid membaca. Di muka surat ini kita dapat lihat ada huruf A dan A bersamaan dengan ayam. A-Y-A-M. Buku ini memperkenalkan huruf A dengan cara yang menyeronokkan melalui gambar ayam yang sangat comel. Murid-murid bukan sahaja belajar mengeja dan membaca perkataan ayam, tetapi juga memahami ayat yang ringkas dekat dengan kehidupan harian seperti ayam makan padi dan berkokok pada waktu pagi. Dengan cara ini, pembelajaran huruf A menjadi lebih bermakna kerana ia dikaitkan dengan pengalaman sebenar yang mudah difahami oleh kanak-kanak. Baiklah, yang seterusnya ialah huruf B. B untuk bola. B-O-L-A. Baiklah, saya akan bacakan petikan itu. Ini bola. Bola berbentuk bulat. Amin main bola. Amin main bola di padang. Baiklah, saya akan terangkan. Huruf B diajar melalui bola, iaitu objek yang sangat digemari oleh murid-murid. Mereka bukan sekadar membaca perkataan bola, tetapi juga belajar melalui ayat yang menggambarkan bentuk bulat dan aktiviti bermain di padang.
Ini menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan kerana murid-murid dapat mengaitkan huruf dengan permainan yang mereka suka. Buku ini menjadikan huruf B hidup dalam imajinasi mereka. Baiklah, yang seterusnya ialah huruf C. C untuk cawan. C-A-W-A-N. Saya akan bacakan petikan yang ringkas. Ini cawan. Cawan ini ada tangkai. Cawan boleh isi air. Saya minum air dengan cawan. Baiklah, saya akan terangkan sedikit mengenai ini. Huruf C diperkenalkan dengan cawan iaitu satu objek harian yang digunakan oleh semua orang. Murid-murid belajar membaca perkataan cawan sambil memahami fungsi cawan untuk mengisi air dan digunakan ketika minum. Aktiviti ini bukan sahaja mengajar huruf tetapi juga membina kefahaman tentang benda di sekeliling mereka. Buku ini menjadikan pembelajaran huruf C praktikal dan relevan. Baiklah, seterusnya huruf D. D untuk daging. D-A-G-I-N-G. Saya akan bacakan petikan itu. Ini daging. Ini daging lembu. Daging lembu rasa sedap. Emak masak daging lembu. Daging lembu masak lemak. Baiklah, saya akan terangkan. Huruf D diajar melalui daging, iaitu makanan yang biasa disebut di rumah. Murid-murid membaca ayat ringkas tentang daging lembu yang dimasak oleh emak. Lalu mereka belajar mengaitkan huruf dengan makanan harian. Buku ini bukan sekadar mengajar huruf, tetapi juga menghubungkan pembelajaran dengan budaya makan keluarga, menjadikannya lebih dekat dengan dunia kanak-kanak. Baiklah, yang seterusnya huruf E. E untuk apple. E-P-A-L. Saya akan bacakan petikan yang ringkas. Ini apple. Ini apple merah. Apple merah manis. Apple merah yang manis dan sedap. Saya akan terangkan mengenai petikan ini. Huruf E dipelajari melalui apple merah yang manis. Visual yang menarik membuatkan murid-murid teruja untuk membaca. Ayat ringkas seperti apple merah yang manis dan sedap membantu mereka memahami sifat buah sambil mempelajari membaca. Buku ini menjadikan huruf E lebih mudah diingati kerana ia dikaitkan dengan buah yang mereka kenal dan suka. Baiklah, yang seterusnya ialah huruf F. F untuk fairy. F-E-R-I. Saya akan bacakan petikan ini. Ini fairy. Fairy sangat besar. Fairy jalan di atas laut. Ramai orang naik fairy. Fairy bawa orang dan kereta. Baiklah. Huruf F diperkenalkan dengan fairy iaitu kenderaan besar yang mengagumkan. Murid-murid membaca ayat tentang fairy membawa orang dan kereta di atas laut. Ini bukan sahaja mengajar huruf F tetapi juga memperkenalkan konsep pengangkutan. Buku ini menjadikan pembelajaran lebih luas kerana murid-murid belajar huruf sambil mengenal dunia luar. Baiklah, yang seterusnya ialah huruf F. F untuk fairy. F-E-R-I. Saya akan bacakan petikan ini. Ini fairy. Fairy sangat besar. Fairy jalan di atas laut. Ramai orang naik fairy. Fairy bawa orang dan kereta. Baiklah. Huruf F diperkenalkan dengan fairy iaitu kenderaan besar yang mengagumkan. Murid-murid membaca ayat tentang fairy membawa orang dan kereta di atas laut. Ini bukan sahaja mengajar huruf F tetapi juga memperkenalkan konsep pengangkutan. Buku ini menjadikan pembelajaran lebih luas kerana murid-murid belajar huruf sambil mengenal dunia luar. Baiklah, yang seterusnya huruf G. G untuk gigi. G-I-G-I. Saya akan bacakan petikan ini. Ini gigi. Gigi warna putih. Saya gosok gigi. Gosok gigi guna bertus. Berus gigi sampai bersih. Baiklah, huruf G diajar melalui gigi iaitu sesuatu yang berkait dengan penjagaan diri. Murid-murid membaca ayat tentang gosok gigi menggunakan berus sehingga bersih. Buku ini bukan sekadar mengajar huruf G tetapi juga menyelipkan nilai kehidupan seperti kebersihan dan penjagaan kesihatan.
Inilah kelebihan buku ini. Ia mendidik sambil membina tabiat baik. Baiklah, yang seterusnya ialah bacaan bagi suku kata KV, konsonan dan vokal. Murid-murid perlu baca dengan sebutan yang betul. Latihan suku kata diteruskan dengan lebih. Buku ini menyediakan latihan suku kata asas dengan warna-warni yang sangat menarik. Murid-murid berlatih menyebut gabungan huruf konsonan dan vokal seperti ba, bi, bu. Latihan ini juga membina asas membaca secara sistematik. Dengan reka bentuk yang ceria, murid-murid lebih seronok berlatih tanpa rasa bosan. Baiklah, seterusnya kemahiran 5 iaitu perkataan KV. Di sini murid perlu mengeja dan membaca perkataan tersebut. Dalam buku ini juga, pada bahagian ini, kita ditulis menggunakan dua berlainan warna iaitu warna hitam dan warna merah. Kerana pada suku kata yang pertama, kita akan menggunakan warna hitam dan suku kata kedua, kita menggunakan warna merah. Hal ini akan memudahkan murid untuk membaca mengikut suku kata. Seterusnya, warna-warna pada kotak itu juga akan menarik perhatian kanak-kanak untuk membacanya. Seterusnya, pada bahagian ini pula, murid perlu membaca dan menceragingkan perkataan-perkataan tersebut dalam kotak yang diberikan. Dengan kemudahan dua warna yang berlainan tadi, murid dapat menceragingkan perkataan tersebut dengan mudah. Contohnya, perkataan baba. Pada suku kata pertama yang berwarna hitam, mereka boleh meletakkan suku kata tersebut dalam kotak yang disediakan. Jadi, hal ini dapat memudahkan murid untuk menceragingkan perkataan tersebut kerana telah terdapat perbezaan warna yang diberikan. Kemahiran yang seterusnya ialah murid akan memilih jawapan berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. Dalam buku ini, dengan bantuan gambar yang diberi, murid lebih mudah untuk memilih jawapan berdasarkan pilihan jawapan. Contohnya, cikgu duduk atas, dalam gambar tersebut ialah gambar kerusi. Jadi, pilihan jawapan yang paling sesuai ialah kerusi. Cikgu duduk atas kerusi plastik. Jadi, gambar yang di tepi itu akan memudahkan kanak-kanak untuk memilih pilihan jawapan yang diberi dalam buku ini. Seterusnya, pada peringkat yang terakhir, murid perlu memilih ayat tersebut dan menulis pada sebelah gambar yang mempunyai makna yang sama. Contohnya, pada gambar yang pertama ialah burger. Jadi, murid akan memilih antara 3 ayat yang diberi dalam buku ini. Contohnya, ayat yang sebetulnya yang boleh ditulis di sebelah gambar tersebut ialah Mina makan burger keju. Pada gambar yang kedua pula ialah gambar beg. Jadinya, murid boleh menulis Aina beli beg sekolah baru. Hal ini akan meningkatkan lagi kemahiran menulis kanak-kanak dan mereka akan lebih mudah memahami dalam satu ayat yang ringkas berdasarkan gambar. Seterusnya ialah kemahiran mencantumkan suku kata. Dengan mencantumkan suku kata yang diberikan, murid akan dapat mengukuhkan kefahaman fonetik mereka dan meningkatkan kelancaran membaca. Jadi, kemahiran ini amat penting dalam buku ini kerana murid akan faham cara suku kata itu dicantumkan dan lebih mudah untuk menulis perkataan dengan betul. Hal ini akan meningkatkan lagi kemahiran menulis mereka.